Jom silakan makan guys, 2 mie ni. Ya, pencah sama chicken soto flavor dan juga satu lagi chicken flavor saja. Jom kita makan. Okay, kita berdoa dulu. Semoga makannya diberkati dan juga kita memberikan tenaga kepada kita lah, kenyang dari kita guys. Okay, kan? Kenapa tak makan di luar? Kenapa tak makan di luar ni? Kenapa tak makan di luar? Katanya orang kata Sibu ni makanannya murah. Memang Sibu makanannya murah, tapi kita kena ingat kita punya bajet untuk makan tak besar dan jauh lagi ya. Kita nak pergi ke Tanjung Manis, kita nak pergi ke, kita boleh makan free bila kita ada event. Tak ada event, makan sendiri. Kita kena berhati-hati lah, kena berhati-hati. Kalau tak ada event, kita kena belanja sendirilah. Kalau ada event, at least lah pagi breakfast dibelanja oleh organizer. Dengan ni organizer belanja, malam tu kita makan light lah ya. Baru baik. Ni chicken flavor guys. Terbaik guys. Ni. Okay. Video shorts dalam TikTok. Jangan lupa TikTok saya tu. Boleh follow lah TikTok ya. Okay. Orang kata Sibu syurga makanan. Betul. Syurga makanan. Tak salah. Tapi saya tengok ada juga kedai ya. Ada juga kedai yang dah upkan harga. Dulu kan Sibu murah. Tapi ada juga kedai yang harganya macam harga di Kuching. Tapi walaupun harganya tinggi, harganya meningkat, tapi jumlah konten ataupun dia punya kandungan makanan dia itu berbaloi dengan harganya. Itu kita nak. Okay. Baik. Sedap. Ini dia. Yang uniknya adalah ni. Dia ada meatball, dia ada bola meat. Preserve lah ni, preserve meat ni, kecil ni. Preserve kecil ni. Tak ada, tak. Okay. Makan. Lumayan, babe. Boleh. Berjimat. Kadang-kadang makan mie boleh. Yang ni RM2. Ambil yang dia RM2 bersen-sen tapi kita ambil bulat lah. Ni RM5 lah. Untuk dua ni RM5. Ada RM2 bersen-sen. RM2.7 kah something. Berbaloi lah ya. Berjimat. Tadi basuh baju pun dah dekat RM10 lepas baju. Apa kan? Jimat lah. Jimat. Kan? Makan awal. Dua semua tu. Okay lah. Itulah kehidupan travelling lah. Makan mewah boleh makan mewah. Tapi kena berpada-pada lah makan mewahnya. Berpada. Kenapa kita makan mewah selalu dah? Berpada-pada lah. Pertama, yang travelling, kalau kahwin anda kecil, cukup untuk makan pagi je. Baik anda makan makanan yang disediakan oleh organizer lah. Organizer pasti akan sediakan makan pagi dan juga makan tengah hari. Don't worry. Bulan. Bolehkah makan mie nombor 2 ni? Ni pun dah kenyang dah ni. Kenyang air. Boleh lah. Dan data travelling nak share info lah. Bila travelling tinggal di bilik hotel ni, pastikan anda sediakan air.
Minum air yang banyak. Sebab cuaca berubah. Dan bila keluar dengan kawan lah, biasalah. Kan exhibition kita ada keluar dengan member. Contoh kita tadi ada college daripada college, ada pelbagai college lah. Pelbagai college di Kuching ni. Malam hari keluar lepak lah, keluar makan sama lah, keluar makan sama. The trick adalah jangan order makan yang mahal. Kerana konsepnya just hang out. Jangan kita pressure member beli pressure member order western, order mahal, jangan. Kita berserta minum air kosong boleh juga, asalkan kita konsepnya kita just hang out, konsep dia hang out saja. Itu konsep dia. Jarang aku tengok satu table tu seorang je makan, kecuali aku. Aduh babe. Dan tadi waktu aku datang, Habis satu lagi. Kalau tak lapar, kalau rasa lapar, nak full on, makan 2 lah ya. Okay, ni cantik. Okay. Okay. Right. Seterusnya. Oh ya, ni seterusnya. Okay. Ni seterusnya. Tapi ni ini anda boleh tengok di TikTok saya untuk saya makan ini. Jadi video ni untuk TikTok saya. Video TikTok saya, jangan lupa untuk support TikTok channel saya. Ada alamat di sini. There's alamat here. Untuk TikTok channel saya. Don't forget to watch TikTok saya. Ini kita akan videonya di TikTok ya. Okay, that's all guys for today. Ingat, makan pada-pada, travelling, budget kena jaga, dan kalau organizer ada sediakan makanan, makan sajalah guys ya. Okay. Okay, baik.